Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Sini dekat video semalam ada yang tanya dekat saya, suasana pula. Jalan raya dekat kampung Malaysia macam mana pula? Okey, maybe kat video semalam dia tak perasan kot. Tapi rasanya saya ada tunjuk kot jalan. Tapi saya tak bercakap pasal jalan lah. So, tak apa. Kali ni kat video ni saya akan cakap pasal jalan raya dekat kampung Malaysia. Kalau korang perasan jalan raya kat kampung Malaysia, semuanya jalan raya, jalan tahu. Bukan jalan kampung, bukan jalan tanah, bukan. Kecuali kalau kawasan tu baru dibuka, baru nak on the way buat rumah kat situ, kat kawasan tu memang tak ada jalan tar lagi lah. Cuma kalau kawasan tu dah mula digunakan sepenuhnya, memang kerajaan akan buat jalan tar kat situ. Kalau korang tengok kawasan ni, nampak ni, depan mata, jalan raya mulus, okey? Tak ada apa? Tak ada lubang-lubang, semua tu tak ada. Macam mana jalan raya kat bandar kat kawasan taman perumahan, macam tu lah jalan raya dekat kampung. Tak jauh beza pun. Ini adalah semalam kat video saya ada pula yang komen bertanya macam, oh kalau kampung dekat Indonesia lain. Lepas tu kampung kat Indonesia dia orang kata macam, apa nak kata, jauh lah beza dengan kampung kat Malaysia. Oh ya, sebab yelah setiap negara kampung ni confirm lain-lain. Mesti dah tak sama kan. Lagipun kita ni negara jiran saja, bukan dalam satu negara, faham tak? So mestilah ada perbezaannya. Lagi satu, ada orang kata jalan raya dekat kampung Indonesia dengan kampung di Malaysia berbeza. Saya pun macam, oh ya ke, baru tahu sebab kita tak pernah jalan-jalan ke Indonesia kan. So maybe like macam, oh ya ke, kita pun oh, berbeza. And then search lah kat YouTube. Rupanya kebanyakan jalan raya dekat sana jalan tanah ya, jalan kebun. Saya pun tak tahu, tapi yang saya nampak dekat YouTube macam tu lah. Yang saya nampak kat media sosial macam tu. Minta maaf lah ya kalau salah. Ini setakat yang saya nampak je. Saya pun tak tahu lah benda tu betul ke tidak kan. Okey, sekarang ni jalan raya korang dah nampak kan. Kalau kat ladang, apa ni, ladang pokok getah ni mestilah tanah kan. Tak kalah kat situ pun nak buat jalan takut, mestilah tak. Nama pun kebun. Kebun pula. Nama pun ladang. Mestilah ladang kan. Tak kalah kat ladang tu pun nak buat jalan tak, tapi setengah macam ladang kelapa sawit kan. Contoh macam memang nak pergi kawasan tu ada jalan dekat. So kat situ pun selalunya diorang akan buat satu jalan nipis. Macam motor atau kereta sekali boleh lalu je lah. Kadang-kadang ada macam tu. Sebab saya pernah pergi dekat satu kawasan ni. Memang diorang buat macam tu. So nak memudahkan angkut lori datang untuk angkut kelapa sawit tu. Kalau macam ladang getah ni kecil saja, tak adalah besar mana. Sebab tu tak ada jalan dekat situ. Jadi kalau cakap pasal jalan kampung ni memang jauh lah ya perbezaan. Sebenarnya saya bukan nak buat video perbezaan pun, tapi benda ni adalah fakta. Jadi kalau kita tengok macam fakta ni dia lebih kurang dengan kenyataan. Kan jadi bila benda tu kenyataan, kita pun macam, oh. Lepas tu sebenarnya kat kampung ni kan, kalau korang perasan kenapa jalan kampung dia macam satu hal saja, sebab selalunya kan orang kat kampung ni kan orang buat rumah yang dekat tanah sendiri. Jadi bila buat rumah kat tanah sendiri, mestilah diorang nak gunakan tanah tu sebaik-baiknya. Gunakan tanah tu dengan faedahnya. Jadi diorang kebanyakannya akan tanam kat depan-depan rumah tu. Ataupun tidak, diorang akan buat macam halaman depan rumah. Faham tak? Dia lain lah. Kalau kat bandar lain lah. Kat bandar selalunya rumah taman. Rumah taman tu diorang beli rumah saja, bukan beli dengan tanah kat depan tu. Itu pun kadang-kadang saya perasan ada je setengah yang menanam. Tapi diorang menanam tu of course lah guna pasu bunga. Kalau kat kampung ni tidak lah. Diorang guna je tanah yang ada kat depan rumah tu. That's why selalunya setiap kali diorang nak buat rumah, diorang akan tinggalkan tempat kat tepi tu. Sebenarnya kampung ni pun dalam satu daerah. Daerah tu dalam negeri. So kat Malaysia sebenarnya kan kita ada majlis perbandaran. Setiap daerah ada majlis perbandaran masing-masing. That's why jalan-jalan ni termasuk majlis perbandaran lah yang kena buat. Anything happen kat jalan ni, kita kena call majlis perbandaran. So nanti diorang akan selesaikan lah masalah kita. Itulah perbezaannya. Sebenarnya perbezaan dia tak ketara mana pun, sama je. Jalan kampung dengan jalan bandar ni sama je. Sebab kita ada MPKK pula. MP iaitu Majlis Perbandaran. Diorang lah akan tolong selesaikan semua jenis permasalahan yang kita ada.
So, kalau ada apa-apa jenis laporan tentang lampu, jalan ke apa ke, semua kita tinggal call diorang je. Kalau kita tak call, maybe jiran kita, maybe orang yang sekampung dengan kita. Macam lebih kurang buat aduan. Selalunya, contoh macam kampung baru ataupun tanah lot baru, diorang buat kat kampung ni. Kat kawasan tu mestilah tak ada jalan raya. So, akan call kat MP iaitu Majlis Pembenaran. And then Majlis Pembenaran akan datang dan uruskanlah apa-apa yang berkaitan tentang hal yang kita nak tu. Jadi, kat Malaysia ni kami bukanlah apa pun. That's why kan sometimes kita ada setengah cukai kita kena bayar. Cukai-cukai tu lega gunakan untuk memperbaiki kampung kita, memperbaiki kawasan tempat kita. Sebab tu setiap kali kita bayar cukai ni kita kena fikir. Kebaikan cukai yang kita bayar ni kita sendiri dapat balik kan. Lepas tu yang saya tunjuk video jalan raya ni saya bukan nak buat perbandingan or anything tapi benda ni adalah kenyataan. Okey, saya takut sekejap lagi ada yang salah faham kata saya nak buat perbandingan. Secara jujurnya sebab ada orang tanya, okey? Jadi okey dah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.